Hello, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. So hari ni kita nak vlog di Dalat selama 5 hari 4 malam. Let's go. Yang hantar kami pergi ke airport ialah my parents and my sister and her husband. Ada aeroplane ke? Where we going? We are going to stay tuned. So untuk memudahkan kerja mak-mak dan bapak-bapak, kita haruslah membeli toys baru untuk dia. Untuk dia tak main phone. Dia are you excited? Are you excited? So masa ni kita orang delay 30 minit. Tapi kita orang nervous masa nak naik aeroplane sebab ni adalah first time Nadim naik aeroplane. So far Alhamdulillah masa perjalanan walaupun 2 jam Nadim tidur je dan dia behave sangat. Biasalah mak-mak first time bawa anak naik flight kan, mestilah nervous tu ada. Mak ni risaunya. Lepas tu kita orang safely landed. We are at Vietnam. Kita orang sampai airport, dia terkejut sebab airport dia kecil gila. Konon-konon ingat nak sampai nak makan lah, nak cari makan halal. Rupanya tidak ya, memang kecil airport dia. So kita orang dah sampai and kita orang book hotel yang biasa-biasa je dekat Hotel Terracotta ni. So disebabkan sejuk, kita orang tak ada lantai yang kapet tu. Kita orang ada lantai yang juben. Ini yang betul punya sejuk, okay? Dan tak ada heater dalam bilik ni. But it's okay, sejuk dia boleh tahan lagi. Lepas tu tak ada view sangat dekat depan tu. Ada view bawah tu je lah. But it's okay, kita orang kan selalu keluar-keluar pergi jalan, so tak kisah sangat. Bukannya duduk bilik sangat pun. Aku pilih hotel ni sebab dia dikelilingi dengan banyak nature dan pokok-pokok yang cantik, which is aku suka sangat. So harga hotel ini 4 malam ialah RM912.98. So selepas kita orang merefreshingkan diri dekat hotel tu, kita orang keluar balik naik shuttle. Sebab shuttle dekat hotel tu dia dah disediakan untuk ke city. So bila kita orang sampai city, kita orang boleh jalan-jalan cari makan dan sebagainya. Kita orang pergi dinner dekat kedai Sarah Halal Food dan overall makanan dia sedap. Okey lah, boleh makan. So aku ada Maggi Tom Yum, mi Tom Yum, mi nasi apa tak? Kita try dulu. Ada ais walaupun sejuk ni. Berapa darjah Celsius? 17. Tengok tadi. Sejuk juga ah. Sebenarnya lagi sejuk daripada Genting kan. Lepas makan kita orang nak pergi berjalan ke night market. Daripada Sarah Halal tu berjalan ke night market sekejap je, dalam berapa minit entah. Lepas tu rupanya night market ni dia macam tak best pun untuk akulah. Sebab aku suka shopping juga. Cumanya bila aku sampai ke night market ni, diorang punya kedai tu macam sama je, jual benda yang sama. So macam tak best. Baju-baju sejuk dia pun bukan taste aku sangat lah. So kita orang jalan-jalan je, minum kopi dekat sini. Dance. Dekat Itali. Cantik lah kan tu. Belakang ni Venice. Lepas dah jalan-jalan dekat night market, kita orang pun naik atas tu. So dekat atas tu ada banyak gila coffee shop. Korang boleh pilih je yang mana suka cafe hunting tu, boleh lah datang sini. Aduh, aku dah lupa lah nama coffee shop ni apa benda. Tapi sedap lah. Kita orang order Vietnamese coffee dengan coklat, air coklat. Lepas tu feeling-feeling duduk tepi ni. Best lah, ada angin-angin, sejuk. Oi, bisa lah. Pakai glove. Glove lah. That's not glove. Nak pergi breakfast. Oh, lupa nak bagi tahu korang yang harga hotel tadi tu adalah termasuk breakfast. Tapi breakfast kat sini tak halal tau. So kita orang ambil fruits and Coco Crunch. Macam tu je lah yang kita orang boleh isi perut sebelum pergi ke city. Sebab Nadim ni kalau perut kosong, dia naik kereta dia akan muntah. So kita orang isi perut yang tu sahaja. Lepas isi perut, kita orang keluar pergi ke city jalan-jalan. Ibu. Ya. Dog ke kau? Ha. Dog sleep. So kita orang stop pergi makan dekat kedai Haja Hawa. Dekat sini ada 5 kedai halal food. So korang rajin-rajin lah pergi berjalan kaki, okay? So sekarang kita dekat Datanglah. Datanglah ke Datanlah. Let's go. Let's go.
Selain daripada cuaca yang sejuk yang sangat aku sukai, aku suka pergi Alpine Roller Coaster. Dekat sini best gila masa korang naik. Nampaklah hutan-hutan dan pokok-pokok yang tinggi sangat menenangkan jiwa dan mata korang. Akan tetapi sayangnya Nadine tak boleh naik sebab budak-budak above 90 cm je boleh naik. Kalau bawah tu tak boleh. So unfortunately tinggi dia adalah 87 cm. So kita orang pun kena bergila-gila lah naik. Kesian dia. Tak apalah, next time kita pergi lagi, okay? Ayo. So Nadine tak boleh naik coaster. Dia 90 cm ke atas je. Bye. So selepas kita orang dah habis main coaster, kita orang pun gerak pergi ke cable car. So sini cable car, Nadine boleh naik dan semua orang boleh naik. Dan look at the view. Wow, so pretty, right? So beginilah keadaan dan dia punya view. So far cantik je. Ada mulut. What? What's going on? Selepas dah habis round trip cable car, kita orang pun jalan kaki untuk mencari coffee shop lagi. What to do kan? Lepas balik daripada cable car, kita orang pergi coffee sekejap dekat Katinat. Jalan kaki 7 minit macam tu. But Alhamdulillah, setiap kafe yang kita orang pergi tu, toilet dia ada bidet. Itu yang penting. Walaupun air sejuk. Ni view dia. Ada tempat duduk kat bawah tapi macam tak nak. Kat atas ni pun dah cantik lah. So selepas kita orang pergi coffee, kita orang pun nak cari makan, pergi dinner. And then selepas pergi dinner, kita orang konon-konon nak ingat pergi mall. Tapi mall dia bukanlah mega mana yang kita orang sampai ni. Mall dia macam Central Market je. Ada juga lagi satu mall, tapi mall dia biasa-biasa je. So aku rasa baik kita orang shopping dekat Malaysia. Weh, mall dia macam dekat ni kan? Mall dia macam dekat Central Market Central Market. Bukan shopping mall. Asyik lah. Hi everyone. Hari ni kita nak pergi Monggoland sebab hari ni sangat sunny. Yay. Stay tuned, okay? Okey tuan-tuan dan puan-puan, destination seterusnya kita dah sampai ke Monggoland. Daripada city mengambil masa dalam 30 minit macam tu. Tak jauh sangat. Tapi kat atas ni dia tak sejuk, dia panas masa aku pergi ni. So tak payahlah sweater bagai, okey. Tapi pemandangan dia memang lawa. Sorry lah kalau aku tak ambil banyak shot sebab aku tengah menikmati holiday bersama family. Gitu. So apa yang korang nampak ni, itulah je yang aku record. Kat sini memang kids friendly, banyak animal. So siapa yang ada mak-mak yang ada anak-anak ni bolehlah bawa ke sini. Diorang mesti suka gila. Banyak gila binatang yang comel-comel dan juga yang tidak comel. Tiba. So pada hari last day lah yang kita orang dapat spend time untuk jalan-jalan keliling hotel Terracotta. Tuan-tuan dan puan-puan, as you can see, tengoklah view dia sangat cantik. Pokok-pokok yang tinggi, banyak flowers yang cantik-cantik, which is sangat-sangat Instagrammable. So kepada korang yang sukakan nature macam ni, boleh check in dekat Terracotta. So overall, apa pendapat aku tentang Dalat? Dia adalah sangat-sangat relaxing. Siapa yang ada anak kecil macam aku, boleh bawa ke sini dan sesuai sangat. Sebab diorang pun ada theme park dan ada zoo yang kita boleh pergi. So kita boleh jalan-jalan, relax dan sebagainya. Cuma kedai-kedai halal tu, korang hanya boleh makan yang ulang-ulang di makanan kedai halal sebab tak banyak choice pun. Coffee dia pun tak mahal, dalam RM6 macam tu. Dan makanan dia pun okey juga. So apa-apa pun, thank you for watching.